semasa zaman pencerahan oleh pemikiran tokoh seperti John Locke, Montesquieu dan Adam Smith yang membawa kepada sistem demokrasi moden. Dalam politik, liberalisme menekankan kerajaan yang terhad dan kedaulatan undang-undang. Dari segi sosial, ia menggalakkan toleransi dan kebebasan. Dalam ekonomi, liberalisme menyokong pasaran bebas tetapi boleh menyebabkan jurang pendapatan. Dan akhir sekali, keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab diperlukan agar masyarakat kekal adil dan stabil. Saya akan menerangkan sedikit tentang jenis-jenis liberalisme dan juga apa prinsip-prinsipnya. So, yang pertama, kita ada liberalisme klasik. Liberalisme klasik ini, ianya menganggap nilai kebebasan diri itu sangatlah tinggi. Selain itu, kerajaan hanya bertindak sebagai pelindung keselamatan dan undang-undang. Selain itu, campur tangan kerajaan tidak ada di dalam kehidupan masyarakat, ekonomi dan juga sosial rakyat. Seterusnya, kita ada liberalisme sosial. Liberalisme ini wujud untuk mengelakkan ketidaksamaan dalam sosial masyarakat. Tokoh seperti John Stuart Mill, dia menyokong kebebasan individu. Dalam masa yang sama, dia menyatakan dan dia mengakui bahawa kebebasan sebenar tidak bermakna kalau seseorang itu hidup dalam keadaan miskin dan tidak ada peluang. Seterusnya, kita ada liberalisme moden. Liberalisme ini, ia adalah gabungan antara liberalisme klasik dan juga liberalisme sosial. Tujuannya adalah untuk seimbangkan antara kebebasan individu dan juga kebajikan rakyat. Seterusnya, dari segi ekonomi. Ekonominya pula masih lagi berasaskan pasaran bebas, tetapi campur tangan kerajaan masih lagi diperlukan untuk hal-hal pengurusan seperti mengawal monopoli, melindungi hak pekerja dan sebagainya. Seterusnya, dari segi politik. Dari segi politik, dia menekankan demokrasi, hak asasi manusia dan juga kedaulatan undang-undang. Akan tetapi, ada satu cabaran utama yang perlu dihadapi, iaitu seberapa jauhkah tahap campur tangan kerajaan yang diperlukan untuk disesuaikan agar tidak mewujudkan ketidakseimbangan dalam sosial dan tidak terlalu menghadkan kebebasan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip liberalisme. Prinsip-prinsip liberalisme politik. Yang pertama, mereka menekankan bahawasanya rakyat memegang hak untuk mengasas undang-undang. Yang kedua, masyarakat dan institusi-institusi kerajaan bekerjasama untuk melindungi hak-hak peribadi dengan adil dan sesama. Yang ketiga, yang di mana mereka menekankan perjanjian sosial yang di mana rakyat sendiri yang merangka undang-undang dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut. Seterusnya, kita ada liberalisme budaya. Prinsip-prinsipnya adalah menekankan hak-hak peribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati, termasuklah kebebasan seksual, kebebasan beragama, kebebasan pemahaman dan melindungi dan perlindungan daripada campur tangan kerajaan di dalam kehidupan peribadi. Seterusnya, kita ada liberalisme ekonomi. Liberalisme ini, prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, menyokong hak-hak peribadi ke atas harta benda dan kebebasan perjanjian bertulis. Yang kedua, dia memperjuangkan kapitalisme laissez-faire yang ingin membuang semua halangan terhadap perdagangan dan pemberhentian kemudahan yang diberikan oleh kerajaan seperti subsidi dan monopoli. Dan yang terakhir, harga barangan dan juga perkhidmatan ditentukan oleh harga pasaran yang sebenarnya ditentukan oleh tindakan-tindakan pengguna itu sendiri. Ciri-ciri yang muncul dalam pelbagai bidang dalam fahaman liberalisme ialah dalam bidang politik, contohnya muncul demokratisasi. Kemudian dalam bidang ekonomi muncul ekonomi pasar yang demokratis. Ideologi liberalisme melibatkan tiga tokoh, iaitu John Locke, Adam Smith dan Montesquieu.
Locke menegaskan setiap individu mempunyai hak semula jadi seperti hak hidup, kebebasan dan harta. Kerajaan wujud berdasarkan persetujuan rakyat dan boleh diganti jika gagal melindungi hak tersebut. Montesquieu memperkenalkan konsep pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Kuasa dibahagikan kepada perundangan, eksekutif dan kehakiman untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Adam Smith menyokong sistem ekonomi pasaran bebas tanpa campur tangan kerajaan berlebihan. Beliau juga memperkenalkan konsep tangan gaib yang mengawal pasaran melalui penawaran dan permintaan. Liberalisasi merupakan perwujudan liberalisme yang menyokong pasar bebas dan pembatasan peranan pemerintah. Di Indonesia, pengaruh sangat kuat di sektor ekonomi yang dapat dilihat dari gaya hidup yang mewah dan kebebasan pengguna. Secara global pula, liberalisme di negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah menggabungkan demokrasi dengan ekonomi pasaran yang menjamin kebebasan pendapat sekaligus kebebasan matlamat bagi rakyat. Kelebihan liberalisme ialah melindungi hak individu, menggalakkan inovasi dan perkembangan ekonomi, mengurangkan penindasan kerajaan, mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka. Kelemahan atau kritikan ialah jurang antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin boleh menjadi lebih besar. Terlalu bebas boleh menyebabkan pencanggahan dengan nilai agama dan budaya. Individualisme kuat membuatkan semangat komuniti berkurang. Okay guys, so sekarang ni kita akan bercakap pasal kritikan dan dukungan tentang pandangan liberalisme. Pandangan liberalisme mendapat dukungan kerana ia menekankan kebebasan individu seperti hak bersuara, hak beragama dan memilih cara hidup sendiri. Ia juga menyokong sistem demokrasi, memberi peluang hak yang sama kepada orang lain serta membantu perkembangan ekonomi melalui persaingan bebas. Selain itu, liberalisme juga menggalakkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Namun, liberalisme juga menerima beberapa kritikan. Contohnya, fahaman konservatisme lebih menekankan nilai tradisional dan tidak menyokong perubahan yang terlalu moden. Ada juga yang keliru antara liberalisme dan sosialisme, walaupun kedua-duanya merupakan perkara yang berbeza. Selain itu, kebebasan yang terlalu luas boleh menjejaskan nilai moral dan nilai agama. Dari segi ekonomi pula, ia boleh menyebabkan jurang antara orang kaya dan orang miskin semakin besar, serta menggalakkan sikap pentingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Secara ringkasnya, liberalisme ada kebaikan dan keburukan. Jadi, perlu difahami dan digunakan secara seimbang dalam kehidupan. Akhir kata, liberalisme ialah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi dan peranan kerajaan yang terhad. Pemikiran seperti John Locke, Montesquieu dan Adam Smith telah membentuk asas kepada sistem demokrasi moden. Walaupun membawa manfaat dari segi kebebasan, politik, sosial dan ekonomi, liberalisme perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab serta nilai masyarakat supaya dapat mewujudkan kehidupan yang adil dan stabil.